IC ni dia masih dalam buaian. Dia tak tahu perangai pematang pauh sebenarnya. Semasa bawah, sebab tu Dr. Mahathir buat kenyataan berkaitan dengan PTPTN, seolah-olah pematang pauh ni dah lupa diri, selective amnesia. Dia yang sign PTPTN, hari ni dia yang berkokok nak mansuhkan. Rembau, saya nak tanya Rembau, di zaman pematang pauh lah ISA dipergunakan begitu berleluasa. Tahanan bawah ISA kes Al-Maunah, tahanan bawah ISA kes kes Al-Arkam, tahanan bawah ISA ni Pokok Sena. Takkan Pokok Sena lupa dia ditahan ISA zaman pematang pauh? Pokok Sena takkan lupa apa ucapan dia masa tu. Saya ada apa yang dia tak maki pematang pauh masa tu, menggunakan ISA. Jadi saya nak tanya Rembau, setuju atau tidak sebenarnya pematang pauh ni dia apa yang seperti Tun Dr. Mahathir kata, dia ada selective amnesia. Dia ikut suka dia saja. Ini yang kita panggil politik dua alam, politik putar belit. Itu masalah dia. Ini masalah dia orang ni semua ni kiranya. Ni dulu penyokong-penyokong ISA ni, tapi untuk kepentingan politik mereka hari ni berkokok lain. Jadi ini saya nak minta pandangan Rembau. Tak tahu sejarah negara kan? Sejarah perubahan tak tahu. Baiklah Rembau. Cuba Rembau. Baik, sebelum saya bagi pasir Mas, dia masalah ni Rembau. Dia bila jambu kena dia ada sikit masalah. Dia jambu dia tu. Dia jambu ni bila saya tak rujuk dia menggalakkan fakta pada terima kasih. Jambu ni bila dia kena tu dia Saya kata tak dia rujuk dia macam menirukan dewan. Terima kasih. Kita jangan dia lawyer dia tak ambil kes. Saya nak tanya jambu kena tangan yang berhormat dulu yang berhormat. nak jambu kena tangan IC pun dulu yang berhormat.